Syikin, kau kat mana? Aku kat luar ni, pergi beli barang kejap. Kenapa? Syikin, tolong aku. Sekarang ni kau kena pergi hospital Aman. Mia kat sana. Dia tengah gugurkan anak. Syirah cakap dia tengah pendarahan yang sangat teruk sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Kau pergi tengokkan Mia. Malam ni aku tekad aku keluarkan jemaah perempuan macam yang kita plan tu. Aku risaulah. Kau okey ke tu nanti? Bahaya tau Bayuri. Cepat. Hati-hati. Tolong. Hati-hati kat bawah, tengok bawah. Masuk lambut. Hati-hati. Semua dah dekat sini? Dah. Semua jemaah dah ada kat sini kecuali yang memang nak ikut Walid. Saya pergi ambil mak saya dulu. Okey. Bot ni saya lepaskan dulu. Saya tunggu awak kat sini ya. Okey. Hati-hati. Okey, ini boleh jalan. Jalan dulu. Hello. Okey, yang trip boat ni aku dah bagi jalan. Okey? Nanti kau tunggu dekat sana. Okey. Aku satu van dah penuh ni. Okey, tak apa. Nanti bila sampai kau bagi je diorang jalan dulu. Okey, aku tengah tunggu Baiduri ni. Okey. Apa-apa kau bagi tahu aku. Hati-hati. Assalamualaikum. Bu, cepatlah Bu. Sempat Bu, insya-Allah semua dah keluar, tinggal kita je. Mari sinilah, bawa. Astagfirullahalazim. Pengkhianatan yang besar adalah pengkhianatan kepada umat. Pengkhianatan yang paling kecil adalah pengkhianatan kepada pemimpin umat. Kerana pengkhianat inilah yang akan merosakkan agama. Kau munafik. Kau bersaksi pada Allah dalam keimanan hati kau. Tapi kau sebenarnya pendusta. Kau rosakkan ummah. Kau sebenarnya adalah pengkhianat yang sebenar. Kemana kau bawa mereka pergi? Aku bawa mereka keluar dari neraka nafsu kau. Walid tolong ampunkan anak saya, Walid. Dia bodoh, dia tak tahu apa-apa. Tolong ampunkan dia. Jangan hukum dia, Walid. Tolong, Walid. Tolong, Walid. Orang yang berbuat khianat kepada mursyidnya sama artinya dengan berbuat khianat kepada Allah dan Rasul. Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati amanat yang dipercaya kepada kamu sedangkan kamu sudah mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. Aku bukan pengkhianat. Jadi hamba kepada penguasa yang zalim yang cuba menutupi kerosakannya dengan dalil-dalil agama untuk kononnya menyokong kebijakan yang merosakkan akidah demi memuaskan nafsu serakah. Engkau sebenarnya pengkhianat yang sejati, Walid. Kurang hajar. Tak pernah aku ajak kau biadab dengan guru kau. Saya takkan taat pada perintah mursyid yang derhaka pada perintah Allah dan Rasul. Demi Allah, saya sanggup memeranginya. Dan ketika kau salahkan orang lain bermakna perjalanan kau kepada Allah masih jauh lagi Amali. Sudahlah Abi. Bukan semua yang memahami. Sia-sia kita berbalah dengan budak setahun jagung. Diri tidak cukup mengenali Allah. Aku ajar kau hari ini. Penyebab rosaknya akhlak adalah nafsu. Penyebab kesengsaraan adalah cinta dunia. Penyebab fitnah adalah dengki. Penyebab perpecahan adalah perselisihan. Aku lebih tahu tentang kebenaran sebab aku sudah hidup dalam kebenaran itu. Orang yang tahu tentang kebenaran adalah orang yang bersaksi dengan iman dan takkan mencampurkan dengan perkara-perkara syirik, Walid. Orang seperti ini takkan membatalkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi pada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Orang seperti ini takkan merosakkan jemaah dan berpaling pada takwa kepada Allah, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang hebat dalam beragama, tapi rasa kemanusiaan kau tak ada. Untuk apa banyak ilmu jika perilaku kau tak mencerminkan itu? Untuk apa engkau hebat dalam beribadah,
Kalau kau tu mampu sujud pasu pada Allah, tapi kau tak mampu tundukkan hawa nafsu kau yang jijik tu, Walid. Hafizah! Hafizah! Hello, yakin? Minyak kritikal. Darah dia turun banyak. Takkanlah sampai macam tu sekali. Ya, doktor yang bagi tahu. Lepas tu macam mana ni? Tak tahulah, doktor pun dah tak tahu nak buat apa dah. Darah dia tak berhenti turun dari tadi. Awak kena tunggu dia tau. Bahaya. Kalau jadi apa-apa macam mana? Awak jangan fikir macam tu. Awak tunggu je dia. Lagipun sekarang saya tengah tunggu Hambali dengan Baduri sampai. Yang lain semua saya dah hantar dah. Yalah, okeylah. Nanti korang datang sini terus tau. Saya risau dengan Mia ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia orang ni? Kau masih nak berperang dengan aku, Hambali. Baduri! Bagi tahu, Walid. Baduri, bagi tahu. Kau bagi tahu aja mana kau suka budak-budak tu. Bagi tahu, jangan malukan aku. Ini pilihan mereka, Abi. Apa agaknya hukumannya setimpal untuk pengkhianat agama? Walid. Walid. Tolong jangan hukum anak saya. Tolong ampunkan dia, Walid. Tolong, Walid. Hukum tetap hukum, Kasum. Takkan Walid nak lepaskan orang yang mengkhianat perjuangan agama Walid macam tu saja?